Saya nak sampaikan tadi pesanan salam daripada Datuk KB dan Datuk Jaja sendiri ya. Mereka mewakili UMNO bahagian untuk program Hari Lahir UMNO. Dan inilah sebenarnya tanggungjawab yang harus ataupun yang wajib kita laksanakan sebagai ahli cawangan ya. Saya sendiri telah orang kata apa? Duduk bincang dengan ketua bahagian sendiri, Datuk Jaja, Datuk Syefuzi, Datuk Syarim dan sebagainya. Jadi lepas ni tidak ada lagi tim siapa-siapa, kita semua ada tim UMNO bahagian Pekan. Ya. Saya dah tak nak dengar lepas ni, oh ini orang TKB. Ini orang KB. Ini orang sekian-sekian. Ya. Kerana apa? Kita perlu bersatu. Kita ambil iktibar pada apa yang berlaku pada hari ini ya. Kita sama-samalah membantu ketua bahagian dan sebagainya untuk kita memastikan kita dapat pegang apa yang kita ada ya, dan jangan kita telocot apa yang kita ada dan cuba ambil balik apa yang terlepas ya. Tuan-tuan dan puan-puan sendiri tahu khasnya daripada kelompok pengundi muda ya, undi 18 ni cukup besar. Politik ni dinamik, apa-apa saja boleh berlaku. Jadi kita yang penting sekali adalah pada ketika ini kita laksanakanlah tanggungjawab kita. Yang penting kali pekan ni kena padu dan jangan fikir lagi jauh-jauh pasal pemilihan dan sebagainya. Kita kena ingat pilihan raya tu. Pilihan raya tu lagi penting. Saya bercakap dengan Datuk Fakhruddin hari ni, cerita pasal secara am lah, pasal UMNO bahagian, pasal politik negeri ya. Jadi nak cerita yang ke depan ni, jadi tuan-tuan dan puan-puan tahu apa dia jawab kan? Kita ni Tok Mi dia kata, kita tak ada fikir jauh lepas ni dia kata, sebab kita tak tahu siapa mati dulu. Jadi tuan-tuan fikir sendiri lah. Mati ni bila-bila belum mati. Jadi dengan nafas bismillah, saya dengan ini merasmikan mesyuarat agung tahunan cawangan pekan lama. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.